Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ada satu unit mesin basuh brand Beko model WTL J1 JI10C1SM, yang mana masalah dia tak boleh spin, dia keluar alarm E2. Okey, alarm E2. Jadi kita dah check dia punya drain motor. Okey, antara punci dia dekat bahagian sini. Okey, bahagian sini dia tak touching rapat. Jadi bila kita test, kita tekan. Okey, kita tengok alarm E2 dah hilang. Okey, ni kita tekan. Okey, mesin basuh dah berfungsi ya. Alright. Itu sahaja untuk perkongsian pada hari ini. Sekian, terima kasih. Okey, baik.